Okay, yang penting jangan nak kena beratur lama-lama sakit hati. Pasal bagi buzzer kan? Bagi buzzer. Ni 17, agak overpriced. Kat Melawati tu aku rasa okey lah. Suasana, kalau kau ada geng-geng motor nak lepak situ okey. Hari ni kita akan berbuka puasa di satu tempat dekat Putrajaya. So aku tengah bersiap ni. Sekarang pukul 6 nak ke Max Highway. Jumpa members kat situ. Satu alangkah, aku harap tempat berbuka ni kali ni best lah. Macam-macam makanan. Seorang bayar RM68. So aku dengan wife aku gitu gini dalam RM132 lah, RM136. So sekarang nak gerak kita naik X-Max hari ni. Tengok perjalanan ke Max macam mana. Rasanya macam nak hujan ni. See you there. Nak ini atau ini? Mestilah seperti baru. So kita dah sampai ke tempat RV. Eddie akan lead. Kita ada members baru. Tu ada, aku macam betul ke Izzat nak datang ni? Kita dah pun sampai. Oh, berada tiket. Berapa kau beli? Tidak expect. Motor 300 je. Satu. Geng-geng. Alibad. Kita tengok dewan dia macam mana. Apa dia ambil makanan dulu? Pergi ambil makanan dulu. Lama buffet tak boleh ambil. Buffet tak boleh habis kan? Kalau ambil air tu. Air. Ni diorang ambil air dulu. Daging salai lemak, ayam masak merah. Ini kambing. Ini sayur-sayur. Ni sayur-sayur, salad. Sup tulang kambing. Bibir kena nampak kering. Oh, bibir biar nampak kering. Nampak kita puasa sikit lah. Sikit lah. Itu lain lagi. Situ lain. Besar tempat dia, besar. Tempat dia sangat besar. Kat luar lain lagi. Ada apam balik, ada mi goreng. So kat luar ni dia live sikit. Ada pasta. Kambing pun ada. Okay, ni pun fosil juga. Baju. Boleh dapat kat website lah. Kita buka dulu. Salut. Mulakan dengan kurma. Musuh. Makanan. Oh, banyak lagi makanan. Yang ni pun baru ambil makanan. Mana awak makan dekat sini? Okey tak? Dia lauk sedap. Stall pun banyak. So untuk orang beratur tu tak lama. Just mungkin variety tu tak ada lah. Macam contoh martabak ke, dia tak ada benda-benda variety macam tu. Biasa kita nampak kat bazar dia tak ada. Tapi dia banyak stall yang ada lah. Ada salad, ada kambing golek, kuih-kuih ada. So boleh bagi 7/10 lah. Nak buka puasa kat sini okey lah. Untuk RM68 je seorang. So lepas ni kita akan pergi ke satu lagi cafe, The Hidden by HC Group. Kita akan konvoi ke Taman Melawati. Sekarang tengah berkumpul lah.
Ya rancang terkumpul kan. So kami telah pun sampai. Dah. Kami telah pun sampai ke Hidden by HC Group. Dia dah reserve dah tempat untuk kita orang. Dalam tu ada. Kopi hari ni habis. Habis tak ada. Semalam ramai, so kita tak dapat supply Oh. bin. Habis yang ada non coffee je lah. Non kopi. Yang ni lah, ni semua ada. Oh, yang ni. Betul. Macam family ya? Oh ya. Selalu tengok kat TV kot. Kopi dah habis? Dia non coffee saja. Ni ada apa? Kopi apa yang Butter menarik? face. Okey, itulah. Itu satu Kau main percaya je apa Farah tunjuk. Mana tahu. Hantar kan? Betul, kita hantar. Yang paling best kafe kalau orang hantar ke meja. Betul. Dia yang penting jangan nak kena beratur. Lama-lama sakit hati. Pasal bagi buzzer kan? Bagi buzzer. Okey. Kalau kafe yang jenis hantar makanan aku okey. Okeylah, air okey. Air okey, Wak? Okey. Okey. Dia root beer campur butter. Ini adalah Choco Pizza. Ini RM23. Tak tahu sedap ke tak. Air butter brew ni berapa? Ni 17, agak overpriced tapi dia cakap sedap okey lah. Air coklat. So, experience minum sini macam mana, Edi? Lemonade. Okey lah. Ya. Mungkin suasana je kot. Okey. Nak kes suasana je. Suasana je. Kesannya dia agak tenang, selesa untuk lepak-lepak santai-santai. Kat Melawati tu aku rasa okey lah. Suasana. Kalau kau ada geng-geng motor nak lepak situ okey. Sebab dia kawasan hutan, terpencil sikit. Jumpa next video. Aku akan pergi kafe yang jauh sikit pun dari KL. Tapi bulan Ramadan ni susah sikit lah. Mungkin dapat pergi malam saja. See you next video.